oleh suami lah. Suami sebelum ni dia kena stroke masa bulan 1 hari tu, awal tahun. Sekarang ni dah dalam masuk 5 bulan lebih lah. Tapi dah cuba makan chicken ni waktu bulan 4 hari tu baru cuba. Ada peningkatan lah daripada terlantar, tak boleh nak bangun apa semua. Sekarang dah boleh berjalan pakai tongkat, dah boleh apa? Naik tangga sendiri kan, dia tak payah pegang. Dia jalan sendiri. Cara makan tak? Dia punya apa, tekanan darah dia, tekanan apa, kencemanan dia semua sekarang dah stabil. Kolesterol semua dah stabil. So cara makan dia macam mana? Sehari Mula-mula tu masa saya nak jumpa tu tak banyak sebab dia hospital ubat dia banyak kan. Sehari tu 1 je pagi. Lepas 4 hari tu dia bagi 2. 1 pagi, 1 malam. Tu nampaklah perubahan dia. Sekarang abang dah boleh berjalan, dah boleh bergerak bang Dah boleh. Kalau tak dulu terlantar je semua kan? Dia tak terlantar tapi dia macam nak bangun tu kita kena support lah. Kena support lah. Okey kak. Terima kasih kak. Okay. Ni antara perkongsian dia lah.